Kiranya Ikemah datang Kelantan ni kali pertama ni. Kali pertama datang. First time datang dekat Kelantan ni. Memang duduk Kuantan, jiran orang Kelantan. Suruh pergi Kelantan, tapi dia berapa kali memang tak ada rezeki kita nak pergi kan. Kali ni rezeki. Raja Perfect bertuah lah sekali ni. Boleh bawa Ikemah datang sini ni. 20 tahun lebih hidup, baru pertama kali datang. Kelantan dia macam ni lah. Dia bukan macam KL lah. Kalau nak makan budu, tempoyak, Ikemah pernah makan tak entak? Entak. Kalau kat Kelantan ni dia famous dengan entak. Siput kekah. Tapi best lah. Dia ada perisa tom yum, dia ada perisa BBQ, dia ada perisa kari. Tak pernah makan, tak pernah rasa. Tak pernah rasa. Kalau datang Kelantan wajib kena rasa benda tu. Kelantan ni kita tak boleh nak pergi style makan dekat hotel, tak. Kalau macam kat sana kopok lekor lah dia punya. Dia Terengganu, dia punya killer dia adalah kopok lekor. Kita punya killer adalah budu. Betul pernah makan? Okay. Ikan bengkak, makan ikan bengkak. Kenapa pula bengkak ikan tu? Lalu nanti besok saya bawa pergi makan ikan bengkak. Ikan bengkak ni dia macam ikan gelama kan. Dia bengkakkan ikan tu. Ikan bekok ke? Ikan bekok? Lebih kurang lah. Ikemah kan orang KL. Jadi saya tengah training untuk cakap bahasa KL lah sekarang ni. Pastilah dia pusing-pusing kan. Kalau kat KL suka cari makanan Kelantan juga. Macam singgang daging, makan dengan budu macam tu lah. Nanti kita bawa makan entak, lepas tu kita bawa makan ikan bengkak. Yang best-best lah. Makanan yang best-best saja. Jadi korang kena suggest makanan yang best dekat negeri Kelantan ni yang pernah korang makan, kita nak bawa Ikemah pergi. Okey.